wrestler return, surprise element, new champion. Wah, what a Raw. Weh, banyak benda berlaku kat Raw pagi tadi weh. Sumpah siapa tak layan memang noob. Jom kita sembang sikit apa yang berlaku yang menarik di Raw pagi tadi. Apa yang belum follow kasih follow dulu makasih ya. Raw pagi tadi start dengan hadirnya John Cena di Madison Square Garden. Betul ke aku sebut nama stadium tu? Tak lama kemudian keluar Dominic. Dia mencabar John Cena nak rematch balik dekat Survivor Series dan match itu confirm. Kita akan dapat tengok match Intercontinental The Judgment Day pula. Dominic Mysterio versus John Cena di Survivor Series. Lepas tu John Cena kena serang dengan budak-budak Judgment Day. Datang JD McDonough dengan itu Finn Balor membantai John Cena tiba-tiba out of nowhere. Datang Sheamus dan juga bapa yang misali iaitu Rey Mysterio menolong John Cena dan lepas tu John Cena pun bukan Triple H keluar, bukan Adam Pearce yang umum, John Cena sendiri umum. Let's go, aku dah ada team. 6-man tag team match. Apa lagi? Panggil ref. Terus hari tu juga, wow, what a match. Sumpah match ni best gila. Diorang buat yang Sheamus punya signature move ni tiga-tiga buat. Lepas tu diorang buat Five Knuckle Shuffle sama-sama mat. Woi, moment ni aku tengok, woi, nak menangis rasa, nak menangis. End up ujung-ujung Rey Mysterio buat 619 dekat JD McDonough dengan si Finn Balor. Lepas tu si Sheamus buat brogue kick. Si John Cena ni buat AA. Apalagi pin, settle John Cena menang. John Cena dengan kawan-kawannya menang lah. Woi, nampak gaya. Aku nak, bila lepas match ni, aku nak sangat tengok John Cena ni jumpa Sheamus lah untuk final nanti kan. Korang setuju tak setuju? Lepas tu kita ada Lapar Meria dan nama macam ada aiskrim. Kita ada Stephanie Vacquer yang nak bercakap sesuatu mengenai apa yang berlaku minggu lepas. Tak sempat, dia baru nak keluar ni. Announcer baru keluar.